Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Kamarul Zaimi bin Kamarul Zaman, Guru Besar SK Sungai Naman, mewakili komuniti Madani Desmond Jaafar Sungai Naman. Zaman sekarang semua benda nak online. Daripada beli barang, cari maklumat, sampai nak borak dengan member pun semua kat media sosial. Tapi selamat atau tidak cara kita guna internet itu? Jom kita sembang sikit tentang keselamatan dalam talian. Scammer semakin licik. Ada yang menyamar jadi bank, ada yang pura-pura jual barang murah, akhirnya lesap duit kita. Kalau dapat mesej pelik atau tawaran tak masuk akal, jangan panik. Cek dulu. Kalau ragu-ragu, tanya pihak berwajib. Sekarang ini ada pelbagai jenis ancaman keselamatan dalam talian. Ada phishing, pencurian identiti, penipuan e-dagang, serangan penafian perkhidmatan DDoS, ada yang langgar hak cipta, serangan hackers, perisian hasad pornografi kanak-kanak, malah ada pula yang suka menyebarkan kebencian dan menghasut keganasan. Bila online, jangan lupa adab. Jangan sebarangan kongsi perkara yang belum sahih, apatah lagi yang berunsur fitnah, hasutan atau sentuh isu sensitif macam agama dan kaum. Media sosial ini tempat kita berinteraksi, bukan bertelagah. Jika tak pasti kesahihan maklumat, boleh semak dengan AIFA. WhatsApp saja, mudah. Dan kalau kena scam, cepat-cepat hubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC di talian hotline 997. Gunakan kata laluan yang kuat. Jangan guna 123456 atau password 123. Gunakan yang betul, yang elok-elok. Gabungkan huruf besar, kecil, nombor dan simbol supaya akaun kita tak senang kena godam. Elak guna wifi awam sebarangan, terutamanya jika nak login akaun bank atau hantar maklumat peribadi. Guna internet yang selamat. Wifi percuma tu kadang-kadang ada mata-mata yang intai data kita. Kemaskini perisian. Jangan malas update aplikasi dan sistem operasi, sebab update tu biasanya datang dengan patch keselamatan baru. Kadang-kadang kita teruja nak kongsi lokasi, gambar, kad pengenalan atau apa-apa maklumat peribadi. Bahaya tau. Scammer dan pencuri identiti boleh guna semua tu untuk benda tak baik. Jadi, kongsi berpada-pada, jangan sampai makan diri. Kalau dapat email atau mesej daripada pautan pelik-pelik, jangan terus klik. Banyak kes akaun kena hack lepas tekan link yang nampak official, padahal sebenarnya phishing. Sama juga dengan lampiran fail. Kalau sumbernya mencurigakan, abaikan saja. Jadi, internet ini memang best, tapi perlu hati-hati. Kita sendiri boleh jadi mangsa. Jadilah pengguna yang bijak. Cakna keselamatan cyber dan bantu komuniti kita kekal selamat dalam dunia digital. Ingat, berfikir sebelum klik. Sekian, terima kasih.